Okey, video kali ni saya nak ajar korang macam mana cara nak claim dan juga dapatkan RM10 reload pin Touch 'n Go tanpa perlu invite orang. Dan korang boleh claim reload pin ni banyak kali, korang boleh claim setiap hari. Kalau ada, korang boleh claim. Kalau tak ada stok, korang kena tunggu diorang restock balik. Jadi nak tahu macam mana cara dia, kena tengok video ni sampai habis. Sebelum kita nak ajar korang macam mana nak dapatkan reload pin ni, saya nak tunjuk dulu dia punya bukti pembayaran ataupun feedback yang terbaru daripada kawan-kawan kita yang dah claim duit dekat dalam aplikasi yang diorang main. So dekat sini aplikasi yang pertama, dia dapat claim RM10 dekat dalam aplikasi CocoBot. Yang kedua ni pula, kawan ni dapat claim RM10 reload pin dekat dalam WhatsApp Vodus dan juga RM5 dekat dalam aplikasi Coin Attack. Lepas tu yang ini pula dia dapat claim lebih RM50 dekat dalam aplikasi RP Reward. Okey, kalau yang ini pula dia berjaya jawab survey dekat dalam aplikasi RP Reward. Okay guys, kalau yang survey ni, siapa yang belum lagi dapatkan tip cara-cara nak jawab survey, korang boleh klik link WhatsApp saya dekat bawah video ni. Korang boleh chat saya dekat WhatsApp untuk dapatkan tip cara-cara nak jawab survey dengan betul. Sebab aplikasi yang kita nak share dekat korang hari ni pun dia ada survey yang korang kena jawab guys. Lepas tu yang ini dia dapat claim lebih RM25 dekat dalam aplikasi M-Paisa rasanya. Lepas tu yang ini dia dapat claim RM10 reload pin dekat dalam WhatsApp Vodus ataupun aplikasi Vodus. Yang ini pula dia dapat claim dekat dalam aplikasi M-Reward. Yang ni banyak kali dah ada claim. Ada claim RM10, ada claim RM5, 5 pula dah. Ada yang claim 10, ada yang claim 50 sen, ada yang claim RM2. So itu je lah untuk kita punya feedback hari ni. Kalau nak tengok lagi bukti-bukti pembayaran yang terbaru, boleh chat saya dekat WhatsApp. Okay, total reload pin yang kita dah claim dekat dalam aplikasi ni lebih RM100. Saya kira tadi lebih kurang dalam RM280 yang kita dah claim. Jadi siapa yang nak try guna aplikasi ni, korang boleh klik link dekat bawah video ni. Korang download aplikasi ni dekat dalam phone korang. Lepas tu daftar je macam biasa, guna email, masukkan kod referral yang ada dekat bawah video. Dan lepas tu korang dah boleh terus guna aplikasi ni guys. Jadi dekat dalam aplikasi ni, cara nak dapatkan reload pin, korang kena ada point. Nak dapatkan point, korang kena buat task. Tapi sebelum tu saya nak tunjuk dia punya reward yang korang boleh claim. Untuk reward dia, yang pertama korang boleh claim voucher Grab ada RM10. Lepas tu voucher Shopee ada RM10, top up Maxis ada RM10, top up Selcom ada RM10, top up Digi ada RM10, reload pin Touch 'n Go RM10. Dengan yang bawah ni saya tak tahu apa benda. Okey, lupa saya nak bagi tahu korang, aplikasi ni boleh download dekat dalam Android dengan iPhone. Nanti saya sediakan link dekat bawah video ni. So cara yang pertama, kalau korang nak dapatkan point, korang boleh claim bonus point dekat sebelah kiri atas ni. Kalau ada, nanti korang boleh klik dekat anak panah kecil tu untuk claim korang punya point. Lepas tu korang boleh jawab survey. Dekat sini dia ada 3 jenis kategori survey ataupun 4. Yang pertama BitLab, lepas tu yang ini tak silap saya Poll, kalau yang ini Magic, yang ini CPX. Okey, kalau korang nak belajar jawab survey, korang kena pilih survey yang ini guys, survey jenis CPX. Korang klik dekat anak panah ni, lepas tu korang tengok dekat sini. Kalau dekat atas ni dia ada keluar perkataan CocoBot, maksudnya yang ini survey dia jenis CPX. Ataupun korang boleh tengok dekat atas ni. Dekat atas ni pun dah ada tunjuk nama survey ni, maksudnya jenis survey ni lah, jenis CPX. So nak jawab survey ni semua, korang kena dapatkan dulu tip dekat saya. Kenapa saya suruh korang belajar jawab survey? Sebab survey ni dia punya point tu banyak guys. Cuma nak belajar jawab survey ni bukanlah kita hari ni dapat tips, hari ni kita try, hari ni kita dapat. Dia bukan macam tu. Korang nak kena kerap jawab soalan. Sebab survey ni dia bagi soalan tu random. Tak semua survey tu kena dengan target orang. So nak jawab survey, kena follow tips dan korang kena belajar jawab survey banyak kali kalau nak berjaya. Dan pilih survey jenis CPX. Kalau korang nak try jawab survey dekat bahagian BitLab pun boleh guys. Cuma kalau BitLab ni dia tak senang lah macam CPX. Saya dapat banyak feedback yang orang dapat jawab ni semua dekat bahagian CPX. Kalau BitLab ni ada pernah orang jawab, tapi tak semualah, tak banyak orang dapat jawab survey dekat sini. Ataupun kalau korang nak cuba, boleh guys, korang try jawab dekat BitLab. Manalah tahu kok BitLab lagi senang kan. Sebab saya tak pernah jawab dekat BitLab. Kebanyakan saya jawab survey semua dekat bahagian CPX. So yang ini feedback yang saya dapat dari orang yang dah berjaya jawab survey guna saya punya tips. Dan survey ni diorang pilih yang jenis CPX macam saya tunjuk tadi. Jadi kalau korang nak try guna tips saya ni, boleh klik WhatsApp dekat bawah video ni. Chat saya dekat WhatsApp, bagi tahu yang korang nak tips. Nanti korang try follow, korang pilih survey jenis CPX. Kalau berhasil, kalau menjadi, korang hantar feedback macam ni dekat saya. Korang SS, korang hantar dekat saya, okey? Lepas tu jangan lupa untuk join sekali dekat dalam grup WhatsApp. Boleh tekan juga link dekat bawah video ni. Saya ada sediakan 4 grup untuk korang join. Grup pertama, kedua, ketiga dengan keempat. Kalau dekat dalam grup, selalunya kalau ada bukti pembayaran terbaru ataupun feedback yang terbaru ataupun aplikasi yang terbaru, saya kongsi dekat dalam grup WhatsApp dulu. Lepas tu guys, kalau korang nak tambahkan lagi coin, korang boleh join dia orang punya project analitik pula lah. Okey, kalau projek analisis ni korang kena teka gambar haiwan, sama ada korang kena teka gambar haiwan, korang kena post gambar haiwan, korang kena teka nama kenderaan, ataupun korang kena upload gambar buah-buahan ataupun gambar haiwan untuk dapatkan koin. Korang klik je dekat mana-mana projek analisis yang korang nak try. Nanti tengoklah atas apa yang korang dapat.
Lepas tu kalau nak tambahkan lagi coin, korang boleh invite orang. Korang boleh share korang punya code referral dekat kawan-kawan untuk dapat 10,000 point. Tapi nak dapatkan 10,000 point ni bukanlah kita invite, kita terus dapat point. Dia bukan macam tu. Nak dapat 10,000 point ni kena pastikan orang yang kita invite tu kena guna kita punya code referral. Lepas tu orang yang kita invite tu kena jawab survey, kena buat task dekat dalam aplikasi ni. So bila point tu dah cukup 100, korang klik dekat bahagian get untuk claim korang punya point. Dia tak akan masuk sekali 10,000, dia akan masuk 100, 100, 100, 100 sampai cukup 10,000. Tapi dekat dalam aplikasi ni kalau nak main tanpa invite orang pun boleh, tak ada masalah. Dia tak ada syarat kalau korang nak claim. Cara nak redeem dia, bila korang punya point dah cukup, korang klik dekat sini. Lepas tu pilih reward apa yang korang nak redeem. Contoh kalau korang nak claim Touch 'n Go RM10, korang klik dekat reload pin Touch 'n Go. Lepas tu masukkan korang punya email. Email ni penting tau, sebab nanti korang punya reload pin tu diorang akan hantar dekat email korang. So masukkan email korang, klik dekat bahagian bawah ni. Lepas tu korang tunggu dalam tempoh 24 ke 5 hari. Selalunya macam tu lah waktu diorang proses. Kalau dah masuk nanti korang boleh check dekat email korang. Dia akan bagi tahu sukses kalau dah berjaya. Lepas tu korang klik dekat bahagian view voucher. Tidak ada keluar reload pin, korang copy je reload pin tu, buka dekat dalam TNG korang, reload saja macam biasa. Duit tu korang boleh guna nak tukarkan dengan top up ke, ataupun korang nak guna untuk transfer ke dalam bank boleh, nak guna untuk nak beli barang ke, nak bayar apa-apa pun boleh, tak ada masalah. Nak bagi orang lain pun boleh, tak ada masalah. Nak sedekah pun boleh kan. Okey, itu je lah untuk video kita kali ni. Kalau nak tanya apa-apa soalan, korang boleh komen dekat bawah video. Ataupun kalau korang nak try aplikasi yang lain, boleh tengok dekat channel saya, Buat Duit Tanpa Modal Channel. Boleh tengok semua video-video dekat YouTube saya. Aplikasi yang saya kongsi semuanya percuma tanpa perlu modal. Okay guys, bye bye. Assalamualaikum.